Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and we meet again in chapter 3 for e-commerce subject. Okay, today this chapter 3 we will learn about technical aspect internet and web infrastructure for e-commerce. Okay, this one is learning objective, which is we will learn about the principal component of telecommunication network and key networking technologies. After that, we will learn about different types of network and also how the internet technology work, how they support communication and business, and also the principal technology and standard for wireless networking, communication, and also internet access. Okay, basically lepas kamu dah belajar chapter ni, apa yang kamu dah akan dapat? Kamu akan faham macam mana Shopee, TikTok Shop, website, Lazada and also WhatsApp dia berfungsi dengan menggunakan internet. Okay, now we continue to networking communication. Okay. For networking and communication trends, it's about convergence, broadband wireless. Okay, simple. Yang mana convergence kita juga boleh katakan ia sebagai telefon plus computer that which run in a same system, which is internet lah. After that, broadband, yang mana broadband ni we call it as internet fast speed. Contoh Wi-Fi and also fiber optic lah, Maxis fiber and also others lah yang ada Times. Lepas tu ada apa lagi, kita ada apa, kita ada Unify, macam tu lah. After that, broadband wireless, apa dia, which is internet wireless lah, yang tanpa wire. Yang sekarang kita ada 4G, 5G, yang mana dulu kalau kita gunakan telefon dekat rumah, tapi sekarang kita gunakan telefon untuk guna WhatsApp, Zoom, macam tu lah, untuk networking and communication trend. Okay, what is a computer network? Basically, computer network is two or more connected computer, yang mana dua ataupun lebih komputer yang bersambung, yang mana ada client, ada server, kabel Wi-Fi and perisian rangkaian. Ini yang dimaksudkan dengan computer network. Contoh, apa yang kita boleh contohkan? Contoh maklumat komputer sekolah ataupun cyber cafe dan sebagainya, yang mana satu PC dia disambungkan dengan satu server yang lain. Dengan apa disambungkan? Dengan menggunakan internet. Itulah basic about computer network. Okay, this one component of a simple computer network. Yang ini please make sure you watch yang video yang saya dah share dalam YouTube link untuk chapter 3, so that you akan more understand about this component of a simple computer network, yang mana ada client. Client ni siapa? Client ni komputer kita lah, personal komputer ataupun komputer pengguna. Kemudian kita ada apa? Kita ada server, NOS tu kan, iaitu komputer utama, dia main komputer. Kemudian kita ada switch and router, yang mana dia yang mengawal traffic. Contoh server ni dia macam seorang guru, client macam murid, switch ni macam mana? Macam pengawas yang dia menjaga keadaan lalu lintas murid. Contoh nak pergi toilet, bukan pergi toilet, nak pergi kantin, nak masuk library dan sebagainya lah. Begitulah contoh yang paling mudah untuk kamu faham. Kemudian networks in large company. Okey, untuk syarikat yang besar, kebiasaan mereka akan guna benda-benda macam ni lah, yang mana kita dah belajar pada basic computer concept sem lepas. Ada LAN, local area network. Kemudian kita ada WAN. Kemudian kita ada MAN. Kemudian kita ada CAN, campus area network, yang mana server dia sangat kuat. Dia ada apa? Ada Wi-Fi, boleh buat apa? Boleh buat video call, boleh telefon, and also ada sistem intra system, internal system. Contoh kita dekat universiti,
yang mana ada wifi pelajar, lepas tu kita ada apa? Kita ada Sky. Sky tu kan. Untuk kita tengok data pelajar, diri kita dan sebagainya dalam tu. Kemudian untuk staff, kita ada apa? Email staff. Yang mana kesemua ni dia menggunakan network in large company. Company yang besar dia akan pakai benda ni lah. Kalau company tu sekadar company yang kecil macam e-commerce yang kita buat ni, dia tak perlukan benda ni lah, network yang besar-besar macam ni. Okay, after that, this one is corporate network infrastructure. Yang mana dia nak tunjuk dekat kita is about the link, the integrated about the pekerja, the server, lepas tu internet, mobile device. Maksudnya apa dekat sini? Dia nak bagi tahu macam mana dia berfungsi dalam corporate network infrastructure. Yang mana yang first daripada pekerja lah. Pekerja tu sama ada dia adalah orang persendirian ataupun top management ataupun apa-apa level management lah, ataupun level HR dan sebagainya, mereka itu bekerja. Yang mana bila buat kerja mesti akan masuk data semua dalam server. Dalam server tu macam mana nak linkkan dia, macam mana rangkaian dia gunakan internet, dan boleh jadi dia tak gunakan PC, boleh jadi dia gunakan mobile device. Sebab itulah ada dekat sini mobile device. Contoh dia apa dia? Student dia boleh akses universiti dari dia boleh akses Sky daripada rumah ataupun daripada universiti, daripada kampus. Macam itulah. After that we will learn about the key digital networking technology. Yang mana bahasa mudah dia apa? Kita boleh tengok klien dia minta kita servis, kemudian server bagi servis, dan dia macam mana dia nak link, dia gunakan internet. Contoh apa dia? Browser yang kita buka Google Chrome, kita buka apa lagi, Internet Explorer, Safari dan sebagainya tu kan. Kemudian kita buka apa? Kita buka Shopee, TikTok. Jadi server Shopee ataupun TikTok tadi dihantar website kepada kita untuk kita akses. Jadi itulah dia key digital network. Okay, now packet switching. Packet switching ni apa dia? Dia pecahkan data daripada satu paket yang kecil kepada paket yang besar kepada paket yang lebih kecil. Dia pecahkan data je. Kat sini kamu tak perlu nak pening-pening hafal. Sekadar kamu tahu packet switching ni dia pecahkan daripada data yang besar kepada data yang kecil, paket yang kecil. Dan paket itu ada beberapa laluan ataupun kita kata ada beberapa circuit. Yang mana circuit ini basically dia berbeza dengan circuit yang lain. After that dia akan bersambung semula. Okey, kamu boleh tengok yang ni macam ni. Daripada paket yang besar, paket yang ini kemudian dipecahkan paket 1, paket 2, paket 3, and last sekali dia akan resemble jadi message. Dia jadi gabung semula. Begitulah ringkasan dia. Contoh apa yang sesuai saya nak bagi contoh. Contoh kita hantar video WhatsApp. Okey, video pecah. Dia jadi kecil. Dan bila dia dah dikecilkan, dikompres, apa yang berlaku? Video tu boleh hantar dengan cepat. Sebab apa? Sebab dia tak perlukan internet yang besar, storage yang besar. Internet bukan internet yang besar, internet yang laju. Gitulah. Okey. Kemudian TCP, IP and connectivity. Okey, dekat sini dia nak bagi tahu apa? Ini kita dah belajar dah semester lepas. Basic computer concept kita dah belajar IP address, internet protocol. Yang mana ini adalah bahasa komunikasi internet. Dan kita boleh integrate daripada PC kepada PC yang lain. Jadi inilah function TCP dan juga IP. Yang mana dia memberi jalan untuk kita integrate from one computer to another computer. Contoh, kita nak collaborate daripada Android kepada iPhone ataupun kepada laptop. Yang mana contoh, kamu buka WhatsApp dekat iPhone. Boleh tak kamu hantar generate WhatsApp ataupun kamu chat dekat dalam Android? Boleh. Boleh tak daripada Android kita buka WhatsApp web dekat dalam laptop untuk kita tengok ataupun kita hantar WhatsApp? Boleh. Jadi inilah function TCP dan juga IP and connectivity. Okay, after that kita masuk kepada the transmission control protocol, internet protocol reference model.
Okey, contoh dekat sini. Kita ada komputer A, komputer B. Kedua-dua boleh menjalankan sistem yang sama. Application ni apa? Browser, email, ataupun kita buka Canva, ataupun kita buka YouTube, TikTok dan sebagainya lah. Transport ni apa? Transport ni adalah kita panggil sebagai tempat yang akan memastikan data tu sampai. Internet apa? Internet ni yang tadi, alamat IP tadi. Internet protokol yang mana dia boleh memberi laluan yang berbeza kepada device yang berbeza. Jadi, transport ni apa? Dia menghantar melalui laluan internet dan macam mana dapat internet? Sama ada dia gunakan kabel ataupun digunakan wireless. Okey. Contoh paling senang untuk tadi tu apa dia? Bila kita hantar surat, kita tulis surat, kita ada masukkan alamat, kita hantar dan dia sampai. Jadi itulah yang dia nak masukkan dekat atas ni. Application apa? Kita tulis surat. Transport apa? Alamat dia. Internet ni apa? Hantar. Kemudian network interface ni wifi ataupun wireless ataupun kabel ni, benda tu sampai. Macam post lah. Okay, kemudian ini types of network. Ni simple je. Kamu hafal LAN, WAN, MAN, CAN. LAN apa? Local area network. Rumah ataupun sekolah. MAN apa? Bandar. Okay. MAN, bandar. WAN apa dia? Negara. Wide area network ni luas, negara ataupun dunia. Kemudian CAN, campus area network, macam kita punya fakulti lah. Contoh wifi kat rumah kita pakai apa? Kita pakai LAN, local area network. Tapi kalau kita pakai internet global, okay, international macam dekat airport dan sebagainya, itu dah start WAN, internet global. Okay, simple je benda ni, tak susah. Okay, now functions of the modem. Modem ni apa? Dia tukar daripada digital macam ni, 011010, tukar kepada analog, macam wave lah. Yang mana tanpa modem ni, perantaraan ni, okey, internet dia tak boleh masuk ke dalam rumah kita ataupun dalam pejabat kita, dalam fakulti kita. Okay. Kemudian transmission media and transmission speed. Okey, dekat sini dia nak terangkan tentang jenis medium lah. Sama ada pakai kabel ataupun tanpa wire. Kabel or wireless. Okey, yang mana contoh paling mudah saya bagi contoh. Yang paling laju apa dia? Kita pakai kabel tapi fiber. Okey, tapi yang mana portable, yang boleh dibawa mudah, mobile ataupun mudah dibawa ke sana ke sini, apa dia? Wi-Fi. Yang mana kita just connect dengan Wi-Fi, dia terus boleh masuk dalam internet lah. Adapun kalau kita gunakan kabel, dia akan jadi susah untuk kita pair. Sebab kita kena cucuk kabel tu. Tak ada kabel, no internet. Itu problem dia. Okay, this one. What is the internet? Internet, world most extensive network. Okay, internet adalah rangkaian terbesar dunia. Okay, kita boleh kata semua tempat ada internet. Untuk pengetahuan kamu kan, walaupun kamu berada dalam hutan sekarang, Elon Musk dia dah buat satu macam parabola internet yang boleh dibawa ke mana-mana dan subscribe, dan dia boleh dapat internet langsung daripada satelit. So tak ada alasan zaman sekarang tak ada internet. Semua dah boleh pakai internet. Dan ISP ni apa dia? Dia adalah pembekal kepada internet. Contoh pembekal internet apa? Maxis, Digi, Celcom, U-Mobile, XOX dan sebagainya, itulah. Unify, Times, lepas tu apa lagi? Maxis Fiber. Itu adalah ISP. Okay. Kemudian internet addressing and architecture. Okay, internet addressing and architecture ni dia lebih kepada IP lah, nombor komputer, yang mana IP dia 207.46.250.119. Sedangkan contoh kita nak letak dia punya domain dia adalah apa? Contoh fakulti urusan haji dan umrah. Tapi okey, but dia punya number apa? Ni IP address dia apa? Ini contoh macam tu. So DNS ni apa dia? DNS ni tukar daripada IP address ni kepada nama website. Ini nama website.
nama website, and this one IP. Kebiasaan kalau komputer dia akan pakai IP ni kalau kita nak detect location dekat mana kan, macam mana polis dia boleh detect scammer dan sebagainya daripada IP address ni. Tapi ada ke orang nak hafal ni nombor ni 20746250119? Tak ada. So dia buat apa? Dia tukar kepada nama website. Dia change. Sebab tu nama dia internet addressing. So tukarlah Fakulti Pengurusan Haji dan Umrah, barulah orang boleh hafal. Senang. Okey, the domain name system ini adalah satu diagram yang menunjukkan proses macam mana website melalui DNS ataupun tadi dia sebut apa DNS tu, domain name system. Daripada coding kemudian kita pilih sekejap daripada kita pilih domain yang last kan, contoh iuc.com, iuc.edu, iuc.gov.org.net dan sebagainya. Inilah nama dia domain. Dia tukar daripada IP address nombor yang panjang kepada DNS tadi, domain name system. Okey. Kemudian internet network architecture, yang ini structure sambungan antara ISP, server dan juga pengguna. Contoh dia apa dia, website luar negara yang mana kita boleh buka disebabkan kita ada menggunakan internet. Jadi sebab itulah kita boleh buka website daripada luar negara. Okay, now future internet, IPv6 and internet 2. Okay, kenapa saya terangkan secara ringkas supaya kamu dapat idea berkaitan dengan e-commerce ni, yang mana e-commerce ni bukan satu benda yang berat lah. Dia simple je. Yang penting kamu faham dan kamu relate dengan hidup ataupun kehidupan seharian kamu. Sebab saya dah bagi dah individual assignment, saya dah bagi dah group assignment, yang mana kedua-dua ni dia boleh bantu kamu untuk selesaikan masalah kamu, untuk kamu memahami di subjek lah e-commerce. Sebab itulah bila saya sentuh sikit-sikit, saya assume yang kamu semua ni dah tengok video, dah buat assignment dan kamu jelas apa yang dimaksudkan dengan e-commerce tu. Okey. Untuk IPv6 ni dia lebih kepada alamat internet yang lebih banyak. Ada banyak alamat internet. Kemudian internet 2. Internet 2 ni apa? Internet super laju. Dia sangat laju yang mana digunakan kebiasaannya untuk buat kajian, buat research. Contoh IoT, Internet of Things, yang mana dia perlukan banyak IP address. Sebab tu IPv6 ni penting sangat. Okey. Sekarang kita pergi kepada internet services and communication tools, yang mana yang ni senang. Yang mana dia nak bagi tahu apa yang ada dengan internet ni. Yang pertama ada email, web, lepas tu ada apa, file transfer protocol, World Wide Web, www, Newsgroup, Telnet, semua ni. Benda ni simple. Kalau kamu tak dapat benda ni pun, internet service kamu bagi tahu apa. Apa perkhidmatan internet yang kamu tahu? WhatsApp ada, TikTok ada, Shopee ada, apa lagi? Canva untuk buat slide ada. So kita nak tahu perkhidmatan apa yang internet ditawarkan kepada kita. Kita ada Zoom, kita ada Google Meet, ada lagi YouTube. Tu benda tu lah, senang je. Okay, this one is client server computing on the internet. Yang mana ini dia nak tunjukkan dekat kita satu diagram yang menggabungkan daripada voice, video, email. Itu dia nak tunjuk kepada kita, yang mana kesemua ni dia boleh dihasilkan melalui computing on the internet. Kena ada internet, barulah benda tu boleh berfungsi. Barulah boleh benda tu disampaikan kepada tempat lain. Okey. Sekejap saya tengok client. Okay, betul. Kemudian internet service and communication tool, unified communication system that integrate voice, data. Benda ni yang saya sebut tadi, conferencing, virtual private network, yang mana ni VPN ni kebiasaannya orang guna untuk apa? Untuk rangkaian selamat. Contoh kamu gunakan benda ni, selalunya yang pakai ni hacker untuk dihilangkan IP nombor-nombor tadi tu, untuk polis ataupun sesiapa detect dia akan pakai VPN supaya orang tak perasan dekat mana location dia.
Okay, after that, how voice over IP work? Ni dia tunjuk daripada user. How are you ABC? Kemudian daripada ni, daripada gateway ataupun daripada server ni, dia masuk dalam internet, dia transfer kepada gateway yang baru, server yang baru, hantar kepada user yang lain lah. Okay, a virtual private network using the internet. Kita type A ataupun B, data bertukar dalam internet sehinggalah dia menghasilkan huruf-huruf yang lain. Okay. The web. The web ni lagi senang. Kamu dah biasa dengan HTML. Dekat sini apa je yang kamu kena tahu? Kamu kena hafal je perkataan ni. HTML ni apa, HTTP ni apa, URL ni apa. Dah. Selesai. Dan kesemua ni, beza daripada HTML ni, kamu tak ada internet, kamu boleh on, kamu boleh buka, boleh akses. HTTP ni apa dia? Kebiasaannya untuk protokol lah, untuk keselamatan. Kalau macam bank, kebiasaan dia ada HTTPS, secure. Uniform Resource Locator, URL ni apa dia? Address lah. Macam ni contoh yang kat bawah ni. Ini address. Ataupun kita panggil link URL. Okey, sekarang kita masuk kepada searching the web. Okay, searching the web ni basically kita ada search engine. Contoh apa? Safari, Opera Mini. Kita ada apa lagi? Bing, Yahoo.com. Kita ada Google. Kita ada apa lagi? Google Chrome. Kita ada lagi apa? Kita ada banyak sangat. Internet Explorer, Microsoft dan banyak. So semua ni apa function dia? Dia nak membantu supaya produk kita muncul. Bila kita type apa-apa, dia akan duduk dalam kedudukan dalam Google tu. Dekat situlah kita tahu sama ada kita punya produk ni dekat belah atas, traffic yang atas ataupun tidak. Okey. Ni top desktop, laptop, web search engine worldwide. Dia nak bagi tahu dekat sini berapa banyak dalam dunia ni yang digunakan sebagai search engine. Di antaranya apa yang paling tinggi? Google. Kemudian yang kedua apa? Baidu. Ni saya tak pernah pakai Baidu. Bing ni saya pernah pakai, Yahoo pernah. Others ni maybe lah Opera Mini, Safari, apa lagi Internet Explorer dan sebagainya. How Google work? Okay, saya bagi contoh paling ringkas ni kamu baca. Tapi contoh yang paling ringkas apa? Website kalau dia cantik dan bila kita akses dia cepat, maka lebih cepatlah orang tu ataupun website tu untuk naik ranking. Ranking ni nak tengok dekat mana? Dekat traffic dalam web search. Website kita search nama dia tu. Okey. Dia future web. Okey, di antara future web ni apa dia? Yang mana kita dekat rumah kita kadang-kadang ada smart home, smart watch, kita ada apa lagi? Health detector, ada macam-macam lah. Jadi benda itulah yang akan menjadi future web kita. Contoh apa? Internet of Things, Internet of People, app internet, sampaikan kereta pun sekarang dah ada AI. Boleh bergerak sendiri, pakai EV charge, dan also banyaklah benda-benda macam tu. Sekarang kita masuk kepada cellular system. Yang mana cellular system ni, ini adalah bahasa mudah dia, generasi bagi internet. Contoh dulu kita ada apa? Kita ada GPS, kemudian naik 3G, lepas tu naik 4G, lepas tu naik 5G. Jadi itu adalah cellular system. Bila soalan keluar, cellular system, berikan 3 contoh cellular system. Jawapan dia apa? 3G, 4G, 5G. Macam tu je, senang. Yang mana 3G ni dia basic sangat. Kemudian 4G, video dah start cantik, dah boleh buat panjang sikit video. Dan last sekali 5G, yang mana ni yang paling laju buat masa ini. Contoh, TikTok HD. Kalau kita nak run, kita memerlukan sama ada 4G line ataupun 5G. Sama lah ni. Yang mana lagi besar gig dia, lagi besar dia punya 5G network apa benda semua ni, dia akan lagi bagus lah. Kemudian wireless network. Wireless network ni apa dia? Benda yang kita gunakan tanpa memerlukan kabel. Contoh AirDrop, Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX ataupun remote control. Semua tu lah. Wi-Fi, Bluetooth, semua kan boleh tahu. Hotspot, WiMAX, wireless access range 31 mile. Semua ni adalah wireless computer network.
Okay, yang ni apa dia? Bluetooth network, PAN. Kemudian kita ada apa lagi? Wireless LAN. LAN tadi saya dah bagi tahu dah macam mana. So ini nak bagi tahu macam mana dia berfungsi. Ini hanya diagram. Dalam exam dia tak minta lukis pun. Okey. Sekadar kamu tahu dah. Okey, sekarang RFID. RFID ni zaman saya dulu susah nak faham. Sebab kita tak nampak. Tapi zaman sekarang senang sebab atas jalan ramai orang pakai RFID. Yang mana dia hanya scan barcode, dia boleh terus digunakan. Contoh tag kecil kita tampal dekat kereta dan bila dia lalu dekat detector, dia scan dan kita boleh access. Contoh apa dia? RFID dekat toll. Dekat toll tu. Yang mana dia lalu terus boleh buka tanpa perlukan kad, tanpa perlukan duit tunai dan sebagainya. Okey. Sekarang kita masuk wireless sensor network. Basic untuk kamu faham wireless sensor network ni iaitu sensor untuk kumpul data secara automatik. Contoh dia apa? Sensor suhu. Yang mana sensor suhu ni kita tak perlu set. Kita masuk je tempat tu dengan suhu ni, kita tahu suhu ni sejuk, suhu ni panas, dia auto. Ataupun kamera trafik yang mana apa tu kita panggil tu? Saya tak ingat tu yang speed track. Yang dia tangkap kelajuan kat atas jalan tu kan. Benda tu. AES lah apa benda semua tu. Benda tu pun sama. Itulah wireless sensor network. Okey, dan ini adalah wireless sensor network. Macam mana dia berfungsi? Daripada data banyak-banyak ni dia masuk dalam server, kemudian dia collect ataupun integrate dengan internet, maka terhasillah tadi wireless sensor network yang boleh dia auto generate detail. Sama juga macam smartwatch yang untuk kesihatan. Dia buat berapa step, berapa kalori kena buang, hari ni buat apa dan sebagainya, dia boleh detect. Jadi inilah nama dia wireless sensor network. Dan jadi itu sahaja. Kita dah selesai. Maka dalam bab ini pelajar sepatutnya kesemua, all of you need to understand the basic of internet in e-commerce. If you have any question, feel free to ask me anytime. Dekat WhatsApp boleh, dekat group boleh, private boleh, Google Classroom boleh je tanya, tak ada masalah. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.